Satu talam jenis RM100 korang boleh dapat ayam sekor, lamb shank dengan kambing. Masya-Allah. Betul. Bila nasi Arab campur satu talam RM100. Ni dah apa ni? Chef, Assalamualaikum chef. Waalaikumsalam warahmatullahi Chef, masya-Allah chef. Chef, sini apa yang best chef? Nasi Arab Talam baru insya-Allah. Talam, Kambing satu. Kambing, okey. Ayam bismillah. Kambing sama ayam. Masya-Allah. Ni nasi apa chef? Nasi mandi gersa. Nasi mendi dengan kapsa. Satu ekor ayam. Satu ekor ayam chef Satu ekor ayam. Baik ni chef. Satu Masya-Allah. set kambing. Satu kambing. Satu set. Satu set kambing Ini satu set kambing. Masya-Allah kambing chef. Satu banyak lamshing. Satu? Lamshing. Satu lamb shank lagi chef. Chef, satu talam ni chef penuh chef Ini makan. Ini lamb shank, masya-Allah. Lamb shank Masya-Allah, merah. tabarakallah. Lamb shank lagi chef Masya-Allah, nasi campur lamb shank. Apa lagi chef? Apa lagi chef? Ni dia punya kambing. Masya-Allah. Kambing. Ni lamb. Lamb. Ni apa lagi chef? Ini kismis. Dia punya kismis dia Masya-Allah, baik ni. Ini saya pakai kambing ini. Ni kambing apa chef? Kambing. Kambing. Kambing muda. Kambing muda. Masya-Allah. Lembut chef Masya-Allah, lembut chef. Ini masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, bismillah. Mari. Oi, Mari, baik ni. mari. So satu macam ni berapa chef? 100. Satu set macam ni 100 je chef 100. Masya-Allah, banyak chef Boleh makan 5-6 orang chef Ada murah kompor. 6 orang Masya-Allah, baik. Okay, Dekat mana chef? Yemen. Dekat Yaman. Chef Yaman. Ya. Ni kalau nak cari dekat mana chef? Sungai Besi, MCH Bistro. Sungai Besi, MCH Bistro. MC Bistro chef. Buka hari-hari. Hari-hari buka 10:30 pagi sampai 11 malam. Hari-hari buka Hari-hari. 10.30 pagi sampai 11 malam Masya-Allah. Nasi Arab Yaman. Masya-Allah. Kenapa Nasi ada Arab lagi? Syah Abdullah. Masya-Allah. Masya-Allah, ni apa chef? Chef ni apa chef? Kunafa Oi, baik ni. Kunafa apa ni? Kunafa apa? Cheese. Kenapa? Kunafa cheese Masya-Allah. Ya. Ini chef. Kalau nak datang sini senang je, korang search je MCH Bistro ataupun Nasi Arab Chef Abdullah. Dia dekat food court ni, belah kiri ni je. Nasi Arab Chef Abdullah.